Oi, Syah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Akbar. Oh, kamu mahal ya. Kita nak buruh ni. Jauh mana lagi? Azang ni. Berapa kilo? Ada dekat 5 kilo dah pagi ni. Nampak seling sikit kan. Ni. Balik raya tak? Oh, tahun ni tak balik raya. Mana dia tu? Sebabnya kita ada rescue untuk bantuan awal daripada Jabatan Amal. Okey, maknanya ada standby untuk rondaan dah apalah gitulah. Ya, betul. Kita ada buat rondaan. Okey, maknanya nanti siapa yang nak join sekali untuk ronda boleh join lah. Boleh. Okey, maknanya ni lepas raya lah baru balik. Ya, lepas raya insya-Allah tak ada apa-apa balik. Bagus. Ini dah salah satu terbiah daripada KOM yang amat baik kepada anggota-anggota yang sedia membantu siapa saja dalam kesusahan ke, kesukaran ke, kekayaan ke. Kaya dia masuk kan? Boleh. Kita bantu je mana-mana Okey. yang memerlukan. Lepas tu dah sambung jogging balik. Sambung jogging balik ni. Okey, Mesti untuk kurus ni. Luncur. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey. Selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya. Oh, boleh ada orang kerja ni. Apa ni? Allah, telefon pula. Kacang, apa dia telefon? Oh, boh. Ada apa? Hah? Cuti? Oh, berapa tuan ya? Oh, itu cuti hari ni, bah. Kena juga. Allah, dah ada apa? Kita apa? Sekejap, kita pergi. Weh. Oh. Allah, ada orang sidang. Aduh, okey. Aduh, okey. Oi, mana? Tuan Zizi. Jom. Kita tengok ada orang sidang Wih, ada bawa first aid. Ada first aid ada. Oh, kemah. Mana tu? Guling batin pula dah. Padang. Allahu Akbar. Wah. Allahu Akbar. Kamu tu dulu. Tolong. Kamu tu dulu. Okey. Tadi sabar je. Okey. Allah. Okey ke? Okey. Macam mana? Allah ni aduh. Dah main mana ni? Gaduh-gaduh ni. Masuk kerja, bos telefon saat ni. Kaki Nak orang. pergi kerja ni? Nak pergi kerja ni. Nanti kita capai helmet dulu. Helmet pun. Tengok mari kita check tengok ada luka tak. Ada luka sikit lah. Mari kita minta tolong ni. Masya. Kita dapat duduk pagi ni. Hari ni nak pergi kerja kau ni? Lagi ni tak pergi dah saya. Kena telefon bos lagi. Badal lah bagus ni bos. Ada dah hidung ke? Mana luka kan? Wadah. Tengok ni nah. Sanggup. Berat awak ni. Orang lain puasa kau. Aduh. Pagi tembel apa? Kalau dia dapat kita ni berperasan sebab luka sikit ya. Nanti kita tu lah. Nanti kalau teruk kena bawa pergi klinik lah. Sebab kita orang Jabatan Amal cuma kita tolong yang ringan-ringan sajalah. Jabatan Amal. Kita ingat ke Jabatan Amal ni batu basuh rumah orang banjir, jaga jalan, jaga parking. Rupanya bahagian medik pun ada juga. Terbaik Jabatan Amal Malaysia. Emak bos. Tapi, bola ni mana nemo EPN? Baik, lama dah tengok bola. Dah tengok bola? Bukan nemo game ni pun. Demo tak kena tengok putih mat tu. Okey, tak apa. Dah meju. Ya. Mana sego ni? Alah kadeh.
Demo dia sebut MU tadi. Bodoh kau dah sebut menu kau no. Bodoh. Kawan lagi tu. Tak sini nak geruk lah ni. Sengguk pula. Ada kena kita tengok. Apa dah? Nampak berasak. Berasak. Kita tengok dulu lah. Dah sikit. Borak ni. Kaca. Dah. Kau berasak lah. Allah lah pada. Sekejap tengok. Apa nama ni? Keluh ni. Mana ni berasak keluh ni. Mana kaki dia ni? Tak ada dah kita ni. Kita buka. Bateri molek. Air ni tak tutup ni. Kau benda tu? Nampak macam ada kereta nyala kat depan tu. Tuan Ashraf. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Wah. Apa ni kereta rosak ke? Oh, kereta rosak. Allah. On the way ke terminal TSK tadi tiba-tiba kereta breakdown. Rosak Oh, habis. Aduh. kebetulan kami pun tengah meronda untuk program ART ni. Tapi kami try check dulu. Kalau ada rosak kita try repair jap. Boleh pernah tengok. Jap. Kan usah test tak? Tak apalah dia. Tapi macam teruk je ni. Teruk sikit. Berat ke? Berat kot ni. Kalau macam kena tinggal ni jap. Inilah Kita naik bas je hari ni. kalau gini kita panggil towing. 10 minit lagi ni. 10 minit lagi tak? Nanti kita orang hantar ke Abang Tiket Terminal. Okey. Kereta ni kita panggil towing lagi. Tak apa, tak menyusahkan. Tak apa, beres je. Kita orang pun tengah free ni. Oh, terima kasih lah sebab saya pun kalau repair kereta ni kemungkinan kita orang takut sampai. tinggal lepas saya nak balik kota baru dia nak balik pasal mas. Beres. Tak menyusahkan ke? Tak apa, beres. Boleh? Tapi bagi ambil beg kita hantar terus sana. Okey, boleh. Ah, Saya ambil beg dulu. Terima kasih banyak. Beres. Ambil beg. Okey, cukup dah, tak ada tinggal dah tak? Terima kasih banyak-banyak Jabatan Amal kerana tolong hantar kami ke terminal. Okey. Jadi terima kasih banyaklah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat jalan. Ambil sikit. Tak apa. Ada Tak apa. ambil sikit kau. Kita buat ni kerana Allah Taala. InsyaAllah. Banyak pun pulang. Ambil sikit, ambil sikit. Ambil. Tolong ni pun terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Oh, muncul dia jawatan amal ni. Oh, mujur sungguh. Kalau tidak lepas dah. Gitu. Kau apa dah? Dia apa dah? Kita. Ya. Ke-10. Allah sedang molek. Sedang molek. Ke-10 tiket kita ni. Beres. Bah kita Sani pukul 10. Be, tu kan tanya be. Bah itu je nak balik Singapura, bah bihuak ni. Bah apa? Bihuak. Kami Ya. dulu be. Bihuak. Oh, Bihuak apa? Nak mau tengok ada ke tak bihuak? Nyali menjadi pak. oh nak lepas. Kau rasa bihuak tak wujud ramelan ni tu. Kita tanya kaunter tak? Kita tanya kaunter. Be, nak tanya be. Masuk balik. Bah bihuak ada tak? Sani platform 5. Dah tinggal bah kita ni. Oi, nyanyi komputer tu pakai. Oh, aduh. Tak apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan dan juga puan-puan terhibur dengan video daripada Jabatan Amal kawasan Indra Mahkota. Rentetan daripada video tersebut untuk Hari Raya Aidilfitri 2026 ni kami dalam mood standby di kawasan Indra Mahkota ini. Sekiranya tuan-tuan puan-puan ada sebarang emergency yang melibatkan kenderaan tayar bocor, ada minyak habis, bateri kong dan sebagainya, boleh kontak di nombor talian Amal Respon Team kawasan Indra Mahkota. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Jabatan Amal Malaysia kawasan Indra Mahkota ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.